Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Ruslan bin Muhammad. Okay, saya dilahirkan pada 6 Januari 1966, ya, lebih kurang 5 hari lepas lah, ya, di Pasir Mas, Kelantan, dan merupakan anak yang ketujuh dalam keluarga. Okay, perjalanan pendidikan saya bermula di sekolah kebangsaan di Ke-8, sekolah rendah, Bandar Pusat, pada tahun 1972 hingga 1977, lebih kurang. Okay, seterusnya saya menyambung pelajaran di SMA Algosto, ini sekolah menengah agama Kemerluh, ya, dari tahun 1978 hingga 1980, ya, 2 tahun. Dari Algosto saya seterusnya menyambung pelajaran di SMA Al-Khairiyah Kemerluh, iaitu dari tahun 1981 hingga 1987. Okay, dengan izin Allah, saya melanjutkan pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia, yakni UKM, dari tahun 1988 hingga 1993. Kerja saya sebagai guru, ya, bermula di SMK pada Tembak, iaitu Kuala Lumpur, dari tahun 1995 hingga tahun 2001. Ya, saya kemudiannya berkhidmat di SMK Wangsa Melawati, Kuala Lumpur, iaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2015. Ya, sebelum menamatkan perkhidmatan saya di SMK Sungai Lembing, ya, dari tahun 2015 hingga 2025, akhirnya bulan Disember lah, ya. Akhir sekali 5 hari bulan Januari tahun 2026, itu tarikh akhir perkhidmatan di SMK Sungai Lembing yang tercinta ini, ya. Okey, sepanjang perjalanan ini, perjalanan hidup pendidikan saya telah berkhidmat selama 30 tahun, 5 bulan dan 5 hari, ya, sebagai seorang guru lah, ya, seorang pendidik. Satu tempoh yang penuh dengan kenangan, ya, cabaran, ya, pengalaman dan pengajaran yang tidak terhilai, ya, dari segi kehidupan lah, ya. Dalam kehidupan peribadi saya telah mendirikan rumah tangga, ya. Ustaz telah mendirikan rumah tangga bersama isteri tercinta, yakni Puan Aizan binti Mano, ya, pada 9 hari bulan 6 Jun 1994. Ya, kami dikurniakan dengan 6 orang cahaya mata, ya, terdiri daripada 5 orang lelaki dan seorang perempuan. Jadi kamu tahulah siapa, ya, yang dikatakan seorang perempuan tu, ya, serta 3 orang cucu, ya, yang menjadi penjeri dari sebahagian keluarga Ustaz, ya. Saya kata Ustaz ingin meratakan setinggi-tinggilah penghargaan dan terima kasih kepada semua, ya, rakan seperjuangan, ya, warga sekolah, ya, serta anak-anak didik yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup Ustaz, ya, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang pendidik. Jadi di sini Ustaz mohonlah, ya, segala kemaafan, ya, bagi diri Ustaz, apa yang terkurang yang ada pada diri Ustaz, ya. Ustaz akan memaafkan Ustaz, ya, Ustaz mohon maafkan, dan apa yang ada terkurang pada kamu, ya, kepada Ustaz, ya, telah lama Ustaz maafkan, ya.
Jadi segala kenangan ini akan tiasa ya, terpaut dalam ingatan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya. Jadi sekianlah saja ucapan Ustaz ya. Okay. Terima kasih semua. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengetua SMK Sungai Lembing. Dengan ini mengucapkan selamat bersara kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan dan juga ingin merakamkan banyak-banyak terima kasih di atas jasa bakti beliau di SMK Sungai Lembing. Kami mendoakan agar Ustaz sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan juga sejahtera serta berbahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Rusdi mewakili seluruh warga SMK Sungai Lembing ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Roslan. Terima kasih atas jasa-jasa dan khidmat bakti Ustaz Lan sepanjang bertugas di SMK Sungai Lembing. Saya juga doakan Ustaz Roslan sentiasa sihat sejahtera, dimurahkan rezeki dan bahagia di samping keluarga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Ustaz Roslan. Semoga sentiasa sihat, dapat fokus kepada ibadat dan terus bahagia bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustaz Roslan bin Muhammad, saya Cikgu Haji selaku DPK Curriculum di SMK Sungai Lembing dengan ini mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz. Semoga Ustaz disediakan kesihatan yang baik dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Moga-moga Ustaz terus dapat berkhidmat walaupun telah bersara, mungkin boleh membantu dari segi sumbangan yang lain. Moga Ustaz terus sihat dan ceria sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Roslan dan semoga maju jaya selepas PJ dan sentiasa dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersara Ustaz Roslan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin mengucapkan tahniah dan selamat bersara kepada Ustaz Roslan. Terima kasih di atas segala jasa dan bakti Ustaz di sekolah ini. Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wakil guru lelaki SMK Sungai Lembing yang paling handsome ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Roslan. Selamat bersara Ustaz Roslan. Kami tak cakap selamat bersara. Kami cakap bunga melati harum semerbak. Harumnya sampai ke hujung taman. Terima kasih Ustaz Roslan. Kenangan kekal dalam ingatan. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Kami semua ingin mengucapkan
Selamat bersara Ustaz Roslan dan semoga Ustaz sihat-sihat selalu. Amin. Bye Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Roslan. Kami mewakili Badan Pengawas Sekolah dan juga unit peperiksaan mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Roslan. Kami doakan Ustaz sentiasa sihat dan berbahagia selalu. Selamat bersara Ustaz Roslan. Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum, saya wakil daripada APP SMK Sungai Lembing. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Muhammad Roslan bin Muhammad. Semoga terus bahagia bersama keluarga dan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Kami dari Makcik Kenting. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya kami ada terkasar bahasa ataupun yang menggurui hati Ustaz. Kami mengucapkan selamat Bersara. Minta maaf Ustaz. Semoga maju jaya. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada pihak keselamatan sekolah ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Roslan. Kami mohon minta maaf, ampun maaf dipinta daripada pihak kami jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan, dan harap Ustaz berehat dengan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari kelas 4KY ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz Roslan. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami wakil pelajar lelaki ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz Roslan. Selamat bersara Ustaz Roslan. Bye. Ustaz, kami semua kelas 4A ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz. Terima kasih kerana telah mengajar ke kami segala ilmu yang Ustaz ada. Ustaz banyak memberikan harapan kepada kami dan semua murid yang Ustaz ajar. Okey Ustaz, selamat bersara. Semoga sihat selalu. Kami dari kelas A ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz. We love you. Selamat bersara Ustaz Roslan. Ketika aku melihatmu, aku jatuh di paling cinta. Tuhan semua